Petikan 1. Cerpen. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan cerpen. Biar ilmu. Menyelamatkan masa depan. Aida, keputusan peperiksaan percubaan kamu sangat baik. Cikgu yakin kamu boleh pergi jauh jika teruskan belajar. Ujar Cikgu Laila sambil meneliti kertas keputusan di tangannya Aida tersenyum hambar. Terima kasih, Cikgu. Tetapi saya mungkin tidak dapat meneruskan pelajaran. Ayah mahu saya berhenti selepas SPM dan membantu di warung. Cikgu Laila menghela nafas panjang. Ayah kamu risau tentang kewangan keluarga, itu cikgu faham. Tetapi sebagai anak, kamu juga boleh membantu keluarga dengan cara lain. Jika kamu menyambung pelajaran dan mendapat pekerjaan yang baik, kamu boleh mengubah nasib keluarga kamu nanti. Aida memandang keluar tingkap kelas yang menghadap sawah padi. Saya takut mengecewakan ayah, cikgu. Dia selalu cakap, kita orang kampung cukup saja kalau pandai bekerja. Aida, kata Cikgu Laila lembut, orang kampung juga berhak mempunyai cita-cita besar. Lihat abang kamu, Amir. Dia sanggup bekerja di kilang pada waktu malam supaya kamu dapat terus bersekolah. Dia percaya kamu harapan keluarga. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Aida terdiam. Dia teringat wajah Amir yang selalu pulang lewat malam dalam keadaan letih. Cikgu, kalau saya teruskan belajar, siapa akan membantu di warung? Cikgu sudah berbincang dengan guru kaunseling. Sekolah boleh bantu kamu memohon beasiswa dan program bantuan makanan. Selain itu, cikgu sedia mengajar tuition percuma supaya kamu benar-benar bersedia untuk SPM. Tugas kamu sekarang hanyalah belajar bersungguh-sungguh. Aida mengesat hujung matanya yang mula bergenang air mata. Cikgu benar-benar percaya pada saya? Ya, cikgu percaya. Suatu hari nanti, cikgu mahu lihat kamu kembali ke sekolah ini sebagai doktor atau jurutera dan kamu boleh beritahu adik-adik bahawa ilmu mampu mengubah masa depan. Aida mengangguk perlahan. Baiklah, cikgu. Saya akan berbincang semula dengan ayah. Saya tidak mahu lagi lari daripada tanggungjawab saya sebagai harapan keluarga. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 2. Berita anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Faktor keselamatan dorong kerajaan. Perkenal bas Sekolah Elektrik Putrajaya. Kerajaan Persekutuan memperkenalkan program bas sekolah elektrik bagi meningkatkan keselamatan murid dan mengurangkan pencemaran udara di kawasan sekolah. Sebanyak 200 buah bas sekolah elektrik akan digunakan di beberapa negeri sebagai projek perintis mulai tahun hadapan dengan peruntukan 120 juta ringgit. Menurut Menteri Pengangkutan, kebanyakan bas sekolah lama yang masih beroperasi berusia lebih 20 tahun. Enjin yang uzur sering rosak secara tiba-tiba sehingga menyusahkan murid dan ibu bapa. Selain itu, asap hitam daripada exhaust bas tersebut memburukkan lagi kualiti udara. Keadaan ini menyebabkan keselamatan murid diibaratkan bagai telur di hujung tanduk, terutama apabila bas rosak di tepi jalan yang sibuk. Melalui program baharu ini, bas sekolah elektrik dilengkapi sistem brek kecemasan automatik. Kamera litar tertutup dan tali pinggang keledar di setiap tempat duduk pemandu juga diwajibkan menghadiri kursus keselamatan jalan raya setiap tahun. Ibu bapa yang ditemui menyatakan rasa lega kerana yakin kemudahan ini mampu mengurangkan risiko kemalangan dan masalah kesihatan akibat pencemaran asap. Kerajaan berharap program ini dapat mengurangkan jejak karbon sektor pengangkutan serta memberi contoh kepada generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Jika projek perintis ini berjaya, jumlah bas sekolah elektrik akan ditambah ke seluruh negara menjelang tahun 2030. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 3. Dialog. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan
Dengar petikan dialog berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Dialog pengorbanan ayah-ayah Amir. Cikgu kamu telefon tadi. Katanya kamu sudah 3 hari tidak hadir latihan debat. Kenapa kamu ponteng? Amir, maaf. Ayah saya terpaksa membantu di gerai selepas sekolah. Ayah nampak letih, saya tak sampai hati tinggalkan ayah seorang diri. Ayah memang letih, tetapi ayah lebih bimbang. Bila kamu abaikan pelajaran dan kurikulum, ayah sanggup bekerja kuat supaya kamu dapat peluang yang ayah sendiri tidak pernah rasa. Amir, tapi ayah, kalau saya ke latihan debat, siapa akan angkat barang dan layan pelanggan? Ayah? Amir, sejak kecil ayah lihat kamu petah berhujah. Cikgu pun yakin kamu boleh wakili sekolah di peringkat negeri. Itu satu peluang besar. Ayah tidak mahu kamu korbankan masa depan hanya kerana mahu membantu ayah sementara. Amir, jadi ayah tak marah kalau saya selalu balik lewat kerana latihan? Ayah tidak marah. Ayah cuma minta kamu bijak mengurus masa. Pulang saja dari sekolah, terus ke latihan. Selepas latihan, kamu boleh singgah di gerai sebentar. Lagipun, ayah ada meminta sepupu kamu Safiz membantu pada waktu petang. Amir, saya tidak tahu pula ayah sudah aturkan semua itu. Ayah terlalu baik dengan saya, ayah. Itu tanggungjawab ayah. Cuma ayah berharap suatu hari nanti apabila kamu berjaya, kamu akan ingat pengorbanan ini dan menolong keluarga serta masyarakat ilmu yang kamu dapat mesti digunakan sebaik-baiknya. Amir, baiklah ayah. Saya janji akan hadir semua latihan debat dan belajar bersungguh-sungguh ayah. Itu yang ayah mahu dengar. Ayah bangga mempunyai anak seperti kamu. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 4, syarahan anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Usaha-usaha menangani ketagihan gadget dalam kalangan murid. Ketagihan gadget dalam kalangan murid bukan lagi isu baharu di negara kita. Ramai murid menghabiskan berjam-jam sehari menatap skrin, telefon pintar dan komputer sehingga mengabaikan pelajaran, kesihatan dan hubungan kekeluargaan. Jika keadaan ini dibiarkan berlarutan, generasi muda akan menjadi lesu, hilang tumpuan di sekolah dan tidak mempunyai kemahiran sosial yang baik. Sebagai langkah awal, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik. Mereka tidak seharusnya asyik bermain telefon ketika bersama anak-anak. Sebaliknya, masa makan dan waktu rehat perlu dijadikan peluang untuk berbual dan bertanya khabar. Di sekolah pula, guru digalakkan menggunakan aktiviti berasaskan projek dan kerja berkumpulan supaya murid lebih banyak berinteraksi secara bersemuka, bukannya hanya berkomunikasi melalui aplikasi dalam talian. Selain itu, pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa boleh menganjurkan program Hari Tanpa Gadget secara berkala. Melalui program ini, murid digalakkan menyertai permainan tradisional, sukan dan aktiviti kelab. Langkah ini bukan sahaja mengurangkan kebergantungan mereka kepada gadget, malah membantu meningkatkan kesihatan fizikal dan semangat kerjasama. Pada masa yang sama, ceramah kesedaran tentang risiko ketagihan gadget seperti gangguan tidur, masalah mata dan kemurungan perlu diadakan. Jika semua pihak bekerjasama, ibu bapa, guru dan murid, ketagihan gadget boleh dikawal. Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat untuk menambah ilmu dan memudahkan urusan, bukannya menjadikan murid tawanan skrin. Dengan disiplin dan pengawasan yang berterusan, kita mampu melahirkan generasi yang celik teknologi. Tetapi tetap seimbang dari segi emosi, segi fizikal dan sosial. Anda diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan.